So, kembali dengan channel aku, Pilot University. Guys, saya tu aku Pak Sri Aman. So, aku ke mai kita orang jalan-jalan Pak Sri Aman. And then aku ke mai kita orang pergi satu tempat yang yalah, Kubu Elis namanya. Guys, kita orang muda pasar tengah-tengah pasar Sri Aman tu. Jadi hari cuaca panas guys, panas. Rendang lagi Port Elis. Okay, sebagai masuk kita masuk percuma Isnin dengan Jumaat, Sabtu Ahad. Okay, tu Port Elis. Okay. Perahu. So, itu adalah serba sedikit pasal perahu penjajah Cina. Okay, tak mudah lah. Malas aku kat macam ya. Betul lah. So, kita orang boleh meledak Sungai Batang Lupa. Ini jembatan Batang Lupa dekat Siap untuk meriamnya. Ini meriam. Ini jembatan Sungai Batang Lupa. Mesti bayar. Mana nak bayar? Kubu-kubu Brok di Sarawak. Second Division. Peranan kubu. Cara. Untuk latar belakang sejarah. Lepas tu ya, tu nama tutup dah. Ini nak meriam. Apa meriam? Memang ada kubu kan? Memang perlu meriam. Senjata subak. Senapang kelihatan. Tombak. Yang tu tombak. Tu macam tempat perhakiman tu. Bilik hakim tu lah. Tu kandang saksi ke kandang apa? Pesalah ke. Tu samalah. Tu tuan hakim. Tempat yang sanak saudara lah, kira kenyak lah tadi. Untuk tajau guys. Ini namanya tajau. Si piring. Diam lagi.
Untuk nama dia tu tanggam lekap penjuru. Ini mangkuk saya. 火龙的6点半，因为这边我这2道，这个有点问题。说不平了，不行了，这不能聊。 Tempayan. Budak itu macam dia kena paku. Error. Dia kena paku. Okey, kemudian kemudian tu macam dia kena paku saya tu. Obviously dinding tu paku. Guys, itu nama tu tanggam kayu. Apa maksud tanggam? Oh, gabungan dari gaya pertukangan Cina, Melayu dan Iban. Okey, tiang apanya? Okey, faham. Tu tanggam ke? Dia macam sambungan yang tanpa menggunakan paku. Tu apa tu? Biruling. Ting tung tung tung. Tu nya kena hakim sebab. Tu kena kerja no. Zaman bila tu. Dia tulis. Untuk sendiri benar kita cek. Tiang bendera. Okey. Itulah tempat tu. Ini macam Ting loceng. 我点6，我点6。火龙。大概可以等少。 3。 Oh, 你刚刚量火龙是多长？ tempat kecemasan. Ting. Ikut hukum. Tu lakarannya semua 2010, 2013, 2015, 2023. So ya dibaik pulih kan. Okey. Sudah dibaik pulih tu. So saya tengah baik pulih 2015. Okey, dah siap 2023 guys. Namanya tu gambar-gambar Kawasan? Ah, Belum. maksudnya bagi zone. Maksudnya satu grup pukul kawasan ni, satu grup pukul kawasan tu. Oh. Lagi senang. Saya semua cover. dia melukis. Miau. Tu bos lukisannya. Cuba bahan. Tu bos ya. Tu tukang sukat 50 cm. 5 cm. Tu tukang nyukat
Tak puas ya. Tukang memerhati bos tak. Makan habis. Kau kan panas guys. Aduh. So, tu adalah tempat orang selalu pada pesta benak. Pesta benak. Nama kemana pesta benak? So, tepi atasnya adalah Kubu Elis. Tu nama lah. Nampak macam masjid lah. Tu belum ada masjid. Mungkin untuk pasar-pasar lah. Mungkin lah kita pun nak. So memang panas. Tekan je mana-mana. Saya akan turun. Alright. Peringkat 10. Okay, close. Untuk guys. 109. Alright. Buka pintu. Alright. Guys, itulah bilik aku. Biar betul bilik aku saya tu. So bilik aku besar. Aku nak nemu lah. Terkejut. Nah, siap pergi bersih ruang tamu. Okay, view aku adalah ke belakang tu ke jabatan. So, tu adalah over lah bilik tu. Macam orang kaya. Bukan orang kaya tu. Kalau bilik tu mesti boleh pakai. Okay. So aku stay di tu untuk 1 malam. Lihatlah pembesaran bilik tu. Kerja gila ke apa? Tu boleh muat berapa orang? Okay guys, aku akan berehat dulu. Sementara aku ingat idea di tu lagi. Boleh tak? Aku ingat idea. Nanti ada nak panas lagi, aku jalan lah. Telah tutup tu. Right. Cek dulu pintu, takut boleh dibuka. Okay guys. Kita berehat dulu guys. So guys, Sri Aman tu lebih kepada yang pun logo adalah burung acang, burung merpati lah. So burung merpati berbelatan. So aku jalan-jalan looking kalau juga makai. Namun lah kini kita tinggal makai. So layan cepat. So yang burung merpati pun mesti dia. Oh, cantik burung merpati. Okay, perang tapi minyak kayaknya dah sunyi lah kedai-kedai. Ini dah tutup. Kita jalan je lah. Aku main kita orang round tu. Asal seaman. Boleh ke bangkau? Guys, itulah suasana dah malam buat Sri Aman. So tu terpekong lah. Okay, apapun kita akan bedak lah the next video aku berjalan berulas Sri Aman lepas tu. Okay guys, siapa yang belum subscribe, tolong subscribe aku channel. Right.